Jom Jamal cik. Tak ada Jamal-Jamal hari ni sebab hari ni adik Jamal nak bawa akak Jamal pergi beli meja makan baru. Maklumlah, dah job back to back. Masuk sekarang. Biasa-biasa je. Adik Jamal pergi mana ni? Macam besar je tempat dia. Oh ya, memang besar. Adik Jamal pergi dekat Rasika. Ni dia punya isu lah dekat Pandan. Dan dia ada outlet di Johor Jaya dan juga Tampoi. Oh, Rastika macam pernah dengar lah. Dia ni brand yang terkenal kan. Lagi satu dia dah lama tau dekat Malaysia ni. Dah 26 tahun dah. Wah, sebaya adik Jamal lah. Dekat sini ada meja makan je ke adik Jamal? Tak, dekat sini ada macam-macam. Ada katil, ada sofa, ada tilam, ada kabinet, ada basikal tua, semua ada. Lampu pun ada. Wow, lepas tu macam untuk cara pembayaran dia boleh installment ke? Mestilah boleh. Dia boleh installment selama 24 bulan dengan 0%. Wow, 0%. bestnya. Nak pergilah. Selain meja makan, adik Jamal tertarik dengan kerusi-kerusi yang dia ada tau. Tengoklah tu, boleh adjust. Dah macam kerusi udut dah. Kalau korang penat bekerja macam adik Jamal lah, job back to back, boleh beli kerusi ni. Sesuai, boleh berehat, bersantai. Lepas tu lembut tengok tu. Wow, macam ada spring lah. Ya, yang ni dia punya kerusi makan untuk meja. Kayu dia tu dia guna kayu jati tau. So kukuh lah. Yang ni meja-meja dia. Mostly meja dia dekat sini dia guna marble. Lepas tu tengoklah cantik dia punya design tu. Adik Jamal rasa macam nak beli semua. Tapi itulah duit belum masuk. Betul. Lepas tu design-design dia tu ada pelbagai lah. Ya, betul. Dan kalau kita tengok dia punya design tu agak ke arah moden jugalah. Betul. So kalau korang datang sini korang ramah mata dah tak tahu nak pilih yang mana satu. Ya, tengoklah tu macam-macam gaya adik Jamal buat dekat meja makan dia. Dia macam tak habis explore lagi. Lagi satu, staff-staff dekat Rastika ni semua ramah-ramah. Kita tanya semua diorang explain dengan panjang lebar. So tak ada masalah lah kat situ. Ya, korang tanya je. Nanti dia akan jawab. Contoh kalau macam first time nak beli sofa, nak beli kabinet semua kan, jangan risau. Sebab staff-staff dekat sini semua berpengalaman. Korang pernah tak rasa tilam yang sejuk tanpa buka aircon? Dekat Rastika ni ada tau. So kalau korang nak try tilam tu, bolehlah datang Rastika. Akak Jamal rasa macam nak pergi cuci-cuci mata lah dekat Rastika ni. Sebab Akak Jamal macam ada perabot lama yang nak dibuang sayang. Tapi tak tahu nak buat macam mana. Jangan risau, dekat Rastika ni diorang boleh trade in. So Akak Jamal boleh trade in perabot tu. Lepas tu Akak Jamal akan dapat harga yang lebih jimat. Wah, betul juga Tapi sampai 31 Mei je sepenuh hari-ribu. Jadi Akak Jamal kena cepat-cepat tau. Macam-macam lah Rastika ni boleh buat. Ya, lepas tu dia boleh custom juga tau. Dia ada katalog untuk kita pilih lah. Contoh kalau dekat showroom ni warna dia putih tapi kita nak warna kelabu, boleh juga. Jangan risau. So korang jomlah cuci-cuci mata dekat Rastika ni. Sebab diorang pun ada free delivery ke Singapura, Kuala Lumpur dan sekitar mengikut terma dan syarat. Jangan lupa tau datang Rastika sebab adik lah Kak Jamal approve.